Hari ni kita nak pergi Assalamualaikum korang. Selamat datang kembali ke Ehsan Awin Family Vlog. Hari ni aku nak bawa korang jalan-jalan ke Teluk Senangin Perak, antara pantai terkenal dengan pemandangan yang cantik dan suasana yang tenang. Tapi bukan itu je, kali ni kami datang untuk sambut hari keluarga. Jadi memang banyak aktiviti-aktiviti menarik yang akan berlangsung. Jom ikut aku dari awal sampai habis, tengok macam mana kemeriahan hari kami gelak tawa dan sekeluarga. Dan yang semestinya view-view cantik yang korang kena datang tengok sendiri. Jom kita mulakan. Nasib baik ada Petronas. Itulah cadang ni nak ikut jalan lain. Tapi sebabkan nak ikut jalan kampung, kita ikut jalan lain. Dan aku pula nak isi minyak. Dan sini dekat Kundang ni ada satu Petronas. Dapatlah aku isi minyak kat sini. Alhamdulillah. Ada orang lapar ke tu? Oh. Baby, lapar ke? Kalau sebut pantai dekat Perak, mesti ramai orang terus fikir Pulau Pangkuk atau Teluk Batik. Tapi kali ni aku nak tunjuk satu tempat yang orang jarang cerita, iaitu Teluk Senangin. Aku sendiri pun baru pertama kali sampai sini. So, jom kita explore sama-sama hidden gem ataupun tidak dekat Teluk Senangin ni. Let's go guys. Dia punya assistant videographer ni. Ni buat. Akhirnya kita sampai juga kat Teluk Senangin. Serious best tempat ni. Tenang. Betul-betul tenang. Syok gila. Apa Sipa awak kenapa? Ha? Kenapa? Ambil lah. Ambil lah. Ha. Tak nak pijak pasir. Cepat. Tengok dia tak nak pijak pasir. Baby, mana mama? Kita akan menginap dekat di Idaman Chalet. Atau dekat mana? Dekat situ. Color kuning tu. Konsep dia chalet lah, campur-campur. Tapi kita nak buat family day, kita ambil dalam 10 bilik macam tu. So semua akan ada bilik. Ada penuh lah, tu family kita orang punya. Tapi campur-campur jugalah dengan orang. Sebab dia konsep chalet kan. Jom. Kalau korang nak menginap kat sini, boleh. Tengok nombor kat sini. Awak. Iyo, kerenting. Iyo. Macam lah baby. Dia tak nak mandi kolam. Sabar kejap lagi, okay? Dah tengok bilik. Wow. Oh, ada 2 katil. Ada TV. Ada lampu. Kamu ni okey lah untuk keluarga kecil. Ada bilik air, kita tengok bilik air dia. Okey, ada. Sama macam kat rumah. Sikit boleh tak? Nak mandi kolam. Macam tak pernah mandi kolam. Jom. Panas lagi, dapat tu panas. Nak mandi kolam pukul 4.50. Ya Allah. Tengok ni daripada tadi yang mandi kolam. Lagi tak dapat tu lah. Oh Yan, ada budak datang lagi. Kenapa?
hangus. Semua ke? Hai. Ha. Hai kakak. Ya. Jangan usik. Kalau orang tu. Hai. Apa? Papa tak bawa baju kolam ke? Ha. Mereka. Senanglah. Ni macam papan muka. Awal makan dah. Sebelum kita teruskan dengan aktiviti petang, kita layan dulu beberapa shot sekitar di Teluk Senangin. Memang cantik bila tengok dari udara. Air laut yang membiru, deretan pokok menghijau, pantai yang luas dan suasana yang cukup tenang. Dari atas barulah nampak betapa indahnya Teluk Senangin ni. Kalau korang tengah cari lokasi untuk bercuti atau buat hari keluarga, tempat ni memang antara yang patut masuk dalam senarai. Jom kita teruskan dengan aktiviti pada petang ni. Bila malam menjelma, kemerahan baru je nak bermula. Malam pertama kami dipenuhi dengan pelbagai aktiviti santai yang memang pecah. Bermacam-macam jenis permainan diadakan dan semuanya berjaya menghidupkan suasana. Yang paling best, tak kira tua atau muda, semua sporting dan sama-sama menyertai setiap aktiviti. Sepanjang malam, hanya satu benda yang paling banyak kedengaran, benda dia kelak ketawa. Malam tu bukan sekadar tentang permainan, tapi tentang masa yang diluangkan bersama keluarga. Saat-saat macam inilah yang akhirnya menjadi kenangan paling berharga untuk dikenang sampai bila-bila. Hari kedua pula merupakan kemuncak untuk family day kami. Seawal pagi lagi, jadual dah penuh dengan pelbagai aktiviti yang disusun oleh pihak pengajuk. Memang tak sempat nak bosan kerana ada saja acara yang menceriakan suasana. Apa yang berlaku sepanjang hari tu? Korang kena tengok sendiri. Dari momen yang menghiburkan, cabaran yang mencuit hati, hinggalah saat-saat yang penuh dengan kenangan bersama keluarga. Jadi jangan lupa layan vlog ni dari awal sampai habis sebab masih banyak lagi momen menarik yang menanti korang.
puas gelak ketawa. Kali ni kita kenakan pula penganjur jadi mangsa. Ingatkan diorang boleh tak lepas kan. Dia memang tak ada peluang. Habis kita tepung ramai-ramai. Memang Rio satu kawasan dengan gelak ketawa. Game tepung ni nampak simple, tapi inilah antara aktiviti yang paling heboh dan paling banyak mencipta kenangan. Kalau dah nama Family Day, memang macam ni lah. Lagi sporting, lagi meriah dan lagi susah nak dilupakan. Untuk game yang terakhir pula memang antara yang paling mencurigakan. Cabaran mudah je, peserta kena melepaskan sepit yang disangkut pada baju. Tapi bila dah cuba baru dah tahu bukan semudah yang disangka. Macam-macam aksi spontan keluar. Ada yang pusing, melompat, tergolek sampai semua yang tengok pun tak berhenti gelak. Memang game ni berjaya menutup siri aktiviti hari tu dengan penuh gelak ketawa. Inilah antara momen yang paling kelakar dan paling susah nak dilupakan. Kami nak yang joget. Kalau bulan bisa ngomong, sayang bulan tak bisa ngomong. Coba kalau bisa ngomong, dia pasti tak akan bohong. Cinta kita.
Lagi pening. Okay, ready. Kiri, kanan, kanan, kiri, kiri. Lepas puas menyumbangkan suara, kita masuk pula ke aktiviti yang kononnya santai. Tapi korang jangan tertipu sebab yang ni lagi bahaya daripada karaoke. Cabaran ni mudah je. Isteri kena pakai kain tudung dekat suami. Dengar macam senang kan? Tapi bila tengok aziz masing-masing, memang tak tahan gelak. Ada yang siap jadi model tudung ekspres, ada yang terus hilang rupa asal. Yang penting semua sporting dan memang dibuat untuk hiburan semata-mata. Gelak tu free, malu tu bonus. Ayah juga. Okey, yang pertama duduk. Okey, duduk. Okey. Ada jam sah. Ini macam pocong lah. Macam-macam karakter kita jumpa. Kita ambil gambar dulu. Satu pula. Kita nak ambil gambar. Duduk. Semua duduk. Tadi tak boleh duduk. Dia boleh duduk. Setting semua ni, setting. Wah, itu tu nampak ah. Okey. Pakcik meh. Semua ada. Mana maklum. Okey, malu kat situ. Okey. Okey, Esa nak record tau. Okey.
Mantap dapat air fryer weh. Mata dapat air fryer. Ni lawak. Air fryer lagi mantap. Makcik apa tu makcik? Biar besar-besar tak tolong. Tak apalah, dari sini. Apa ni? Oh, steamboat. Wah. Masuk coffee maker. Wah. Saya pergi Zeus lah lepas ni. Mana dapat apa ni? Swiss Thomas food steamer. Wah. Boleh pau ataupun apa tu? Dumpling. Faiz memang kena dengan dia. Grill. Memang orang single dapat BBQ je. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Keluarga-keluarga semua yang sihat walafiat. Alhamdulillah kita berkumpul pada semalam hingga hari ini dan besok kita akan kembali ke dinasti masing-masing. Jadi saya selaku pengurusi Family Day Tok Aziz mengucapkan terima kasih atas sokongan anda. Apa sokongan anda semua? Undi. Kemungkinan tak akan berjaya. Jadi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah supaya akan datang kita akan buat lagi yang terbaik daripada yang ada sekarang. Nak lagi ke? Nak lagi tak? Terbaik, dan kita akan terbaik lagi. Mudah-mudahan you orang akan bagi komitmen dan hadiah ada. Jangan takut. Besar kecil ada insyaAllah. Penganjur kita ada sediakan hadiah. Tak ada masalah. Jadi saya memang berbanyak-banyak terima kasihlah kepada semua yang ada ni. Kemudian memberi semangat kepada kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey korang, hari ni merupakan hari terakhir kita dekat Teluk Serangin. Overall aku memang sangat-sangat puas hati dengan trip kali ni di Teluk Serangin. Tempat dia tenang, tak ramai orang dan hanya pelancong lokal saja yang tahu tempat ni. Jadi aku rekomenkan korang kalau nak buat family day, korang wajib masuk salah satu checklist dalam family day korang. Okey korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa di next video yang akan datang. Assalamualaikum.